Real punya kes ni, 1 kilometer kabel ni dah hilang. Saya telah diberikan taklimat tadi oleh Sabah Electricity dan juga PKBest. Kita dalam proses menyelamatkan satu projek PMU terbengkalai. Hanya tahun depan kita boleh selesaikan walaupun tanggungjawab pemaju asal tu telah dibatalkan. DSE masuk untuk menyelamatkan projek. Tapi ni sekarang ada satu masalah baru, iaitu berlaku kes kecurian kabel. Kau ni Rupanya ada kes-kes kecurian kabel. Dia bukan ambil getah ni, dia ambil dalam tu. Dan bila dia orang potong ni, nampak macam sikit dia curi. Tapi bila dia curi, kabel yang ditinggalkan ni ada kemungkinan rosak, masuk air dan menyebabkan kabel yang kamu tak curi pun rosak. Jadi kita kena check balik satu persatu. Akan masa balik, buat kerja berkali-kali. Untuk orang ramai, kalau ada unsur-unsur mengusik aliat bateri ini, maklumkan kepada pihak yang bertanggungjawab supaya kita dapat kekang aktiviti curi ni. Tengok baju ni, kalau bukan baju ni, kalau warna lain tu bukanlah.